Assalamualaikum. Hari ini kita nak guna Honda FK7, Civic FK7. So, kita gunakan light auto tuner untuk proses remap ni. Untuk proses remap, bila kereta dah sampai, kita akan buat dulu dyno run. Jadi kita akan tengok dulu horsepower asal, torque serta bacaan FU ratio dapat tak seperti kebiasaannya. Lepas tu baru kita akan buat proses reading data dari ECU. Dari situ baru kita akan edit data tu based on data yang kita dapat dari dyno run tadi. Dari data dyno run tadi baru kita tahu dekat mana kita nak touch up dalam mapping. Jadi ini Civic FK7, engine 1.5 turbo, lebih kurang samalah dengan engine Civic FC 1.5, Civic FE 1.5, HRV dan juga Honda Jet dan juga Stepwagon. Cuma yang ni gearbox dia manual. Kereta ni dah modify open port air filter serta exhaust full system dari downpipe sampai ke tabung belakang. Okey, kalau pada body Civic FC, kebiasaannya power dalam 150 lebih hingga 160. Itu untuk power standard lah. Dan untuk gearbox auto. Cuma untuk Civic FK7 ni gearbox dia manual. Anggaran horsepower dia 160 lebih ke 170. Jadi selepas proses dyno run, kita akan gunakan software untuk read dan transfer file daripada ECU masuk ke dalam laptop. Jadi ini sekarang kita tengah lakukan proses remap lah. Kita tengah ambil data daripada ECU. Kelebihan remap, biasanya kita akan dapat rasa pedal respon yang berbeza. Sebagai contoh, masa starting nak gerak dari simpang ke, kita mungkin kena tekan pedal separuh baru dia gerak. Lepas remap, kita tekan suku je dah rasa gerak lah. Kemudian kita nak overtake tu lebih mudah. Kita ambil data dari dyno ni. Pertama kita nak tahu horsepower, torque sebelum remap ni macam mana. Lepas tu FU ratio dia macam mana. Baru dari situ kita tahu kat mana kita nak buat correction dalam ECU tu. Pasal semua remap yang kami buat, kami alter balik manufacturer punya mapping, original mapping. Jadi kita tengok data, kita buat correction, kita test lagi betul tak apa yang kita adjust tu ada efek. Okay, itulah kelebihan kita remap kat dyno ni. So ini kita gunakan tools yang berbeza lah untuk remap FK7 ni. Untuk model ni kita gunakan auto tuner. Ini adalah custom mapping, dan bukan copy paste punya mapping. Okey, ini adalah result sebelum dengan selepas remap lah. Okey, lepas remap kita dah buat correction pada minyak dia. Sebelum ni minyak dia banjir lah, lebih sangat. So kita dah buat correction. Ini yang terbaru lah. Dan ini adalah result horsepower selepas remap. So kenaikan dia tak banyak sebab sebelum ni kereta ni dah pernah remap kat tempat lain. So
ada naik dalam 5 horsepower saja. Untuk remap ni kita kira sebagai stage 2 lah, sebab dia dah buat modify open port dengan exhaust full system.